doktor, saya ada mendapat pertanyaan baru-baru ni. Ada yang bertanya, adakah membatalkan puasa sekiranya seseorang itu menonton kandungan-kandungan yang negatif atau tidak sopan di media sosial? Okey. Inilah satu masalahnya media sosial ni. Baik. Bulan Ramadan ni ialah bulan di mana kita melakukan kebaikan, meninggalkan apa sahaja perkara-perkara yang keji, ya, perkara-perkara yang tidak baik. Bukan setakat menghabiskan masa dengan media sosial. Ini bukan saja menonton kandungan-kandungan yang negatif, kandungan-kandungan lucah, tetapi juga menghabiskan masa dengan media sosial, main game dan sebagainya. Pada bulan Ramadan ini, sabda Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wa amala bihi falaysa Allahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sesiapa yang tidak meninggalkan perbuatan keji dan amalannya, maka Allah tidak berhajat pada seseorang yang meninggalkan makan minumnya. Maknanya dia tak ada faedah lah kita berpuasa tadi kalau masih lagi tidak meninggalkan perkara-perkara yang keji, yang tidak manfaat, yang kata menghabiskan masa, tengok TV sepanjang hari, menonton media sosial sepanjang hari. Akhirnya kita leka dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Jadi pada bulan Ramadan ni tinggalkan keseluruhannya. Kalau TV itu bolehlah tengok sekejap-sekejap, media sosial, tetapi bagi yang negatif, perkara-perkara yang lucah hendaklah ditinggalkan sepenuhnya. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, dapat sesuatu? Teruskan bersama Sembang Ramadan di episod akan datang. Jangan lupa terus berinfak bersama Yapim.